Tutup, tutup, tutup. Sangkut. 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 Okay, curut pertama. Dah dapat. Oi. Mana kau pergi? Aduh. Curut. Syup. Dah dekat depan baru dia makan lah. Ha. Lari je. Kalau apa? Kau dah makan? Rasa dulu. Dia dah nyuruk ni. Dah nyuruk lah. Allah, lepas. Aduh. Makan. Allah. Sangkut. Jangan sangkut. Oh, hitam. Oh. Boleh dah. Syok. Aduh. Ya. Makan dia kan, ada dia. Dia orang memang tangkap buat makan. Dia makan, selesa pun dia makan. Tu dah tentu lah. Ikan rare nya. Jarang nak beli rumah lah. Kalau dapat tu memang tak ada nak lepas ni. Membawa balik je. Tak, depan rumah mak dia tu. Dia
dia pancing. Dapat situ? Dapat itu sebelah sana sikit tu. Parit dia mana? Parit depan mamak dia tu. Parit kecil tu? Ha. Oh, Dia sesat. Tak tahu sesat ke terlepas ke. ada juga Mak. Dah miring ya. Terus keluar. Oh, ni letup yang sedap. Geram tu kan. Kalau yang sambal tak kena-kena tu, tu lagi sedap. Kejar. Kejar lagi. Pong tak kena tak. Dia betul geram tu. Dia betul garang. Yang tu garang. Sampai 2-3 kali. Makan sampai kena lah. Dia betul dia geram tu. Diam-diam kat sini pun berapa ekor tu? 3 ekor dia makan ni. 3 ekor lah. Tadi tak kira. Kan sunyi terus tu. Dia tak bawa mancing. Dia tak dia. Jangan malah nak bawa kat. Dia tengok macam nak punya ada pula. Okay, pergi racun pula. Ada nak try makan. Dah lama tak pakai dah nak pun USB. Berat tu. Dia biasa pakai 5 kaki lebih. Di apa lah. Tengok kat TikTok tu dia orang tarik tu. Ikan kecil dia pergi steam lain macam. Melendut. Oh. Joran halus. Ni orang pakai 15 pound tali ni. Tu yang boleh sembat kuat sikit tu. Kalau tak ada 6 pound pun mampu je. Dulu dah pakai, try masa belajar baru pakai kan. Kalau nak ikut spek ke pakai 6 pound. Sampai naik malas lah. Asyik meletup je. Meletup dengan ni apa? Jadi mihun. Kat asyik tengok macam sosik lah. Yalah dia paling susah lagi kalau orang 20. Jadi tali halus lah. Kalau nak main ruan sedang-sedang elok lah. Tak adalah risau kan. Tahu baling pun mihun tu ada tapi tak berapa lorat lah. Mana ni? Letup dia lagi. Tu. Baru cakap letup lagi. Makan terus. Lupa semua. Aduh. Ekor naik dia. Lemak sengit tak. Atau terpal ikan. Tom. Aduh. Aduh. Baru cakap Tom dia bagi dah. Nak makan. Tak letup pun. Nak kena bunyi pun nak makan. Kacau betul lah. Tak dekat. Aduh, ni ikan apa? Dia tadi tak apa je.
Oh. Ulah, suruh apa? Aduh. Oh, letup lah dia bagi. Lagi letup dia. Alah. Tak kena kot tadi. Aduh. 12 ni. Pukul 12. Oh tu. Oh. Saatnya sudah harus kembali. Patah. Alamak, patah. Aduh. Oh, lepas pula tu. Rugi lah. Aduh, sayang kau. Makan modal. Makan modal. Aduh. Besar ni Zal. Bagi dia sangkut. Patah pun puas hati lah. Bagi dia dapat ikan. Alamak, memang suruh balik lah. Patah kat bawah semua. Aduh, kena beli lagi satu lah jawab dia. Nasib baik murah je. Murah pun makan modal je. Sayang tu. Padu ni. Yang tadi tu besar dia kan. Gembat corong gila. Ada tak patah. Tapi geram kan. Geram. Orang pun gembat tu tu. Aduh. Duk halus lah gembat corong gila. Mampus. Aduh, sayang betul lah. Kalau apa dia makan tadi puas hati dia juga. Makan betul. Wah. Makan modal. So balik lah ni. Alah. Kena repeat ni. Betul kan kena repeat ni bang. Ha? Yang tu tu.